Okay, hari ni kita nak start ride. Kita daripada homestay kita tidur malam tadi. Kita nak ride ke Tanjung Piai pagi ni. So, arah kita hari ni adalah ke Tanjung Piai dan seterusnya kita akan terus menghala ke Mersing dan juga ke Pantai Timur. Jom. Assalamualaikum, hello. Terima kasih kembali bersama kami dalam My Touring Explorer, perjalanan mencari permata di tanah air kita yang tercinta. Baiklah, sebelum ni kita berhenti di Skudai, Johor, dan hari ini selepas kita bermalam di Skudai, kita nak meneruskan perjalanan dari Bandar Baru Uda menuju ke Tanjung Piai. Tapi destinasi hari ini agak jauh dan agak berpatah balik sebenarnya. Tapi tak apalah, janji kita dapat cover apa kawasan-kawasan yang kita sepatutnya pergi dan tengok apa yang ada di negeri Johor ini. Alright. Okey, ini mapping dia daripada Bandar Baru Uda ataupun Tampoi menuju ke Tanjung Piai. Kita masuk highway, kita lalu lebuh raya pesisir pantai Iskandar, Johor Bahru. Kalau ikutkan lebuh raya ni besar jugalah, dia ada 4 lane. Kita lalu juga East Ledang dan akan terus sahaja menuju ke laluan Forest City kalau tak silap. Tu Forest City. And then kita sampai juga satu jambatan Sungai Pulai di Kukup. Jambatan ni merentasi Sungai Pulai. Dan kita kalau tak silap laluan depan ni laluan Pai Bakau. Jalan agak okey sebenarnya, tapi ada setengah kawasan kepada rider-rider kena hati-hati sikit sebab dia agak bumpy. So kalau motor anda tu motor yang tinggi, dia akan lagi terasa lah bumpy dia, beralun sikit. Kita dah pun sampai ke daerah Kukup, Pontian. Jadi kawasan dia dia jalan-jalan kampung. So kenalah pelan sikit dia. Ada laluan hanya sehala, ada laluan 2 lane saja. Jadi inilah dia Tanjung Piai Kukup. Kita dah sampai dah ke sekitar kawasan Taman Negara Tanjung Piai. Apa istimewanya Tanjung Piai? Kita tengok kejap lagi apa dia istimewanya. Alright, okay, destinasi hari ni pagi ni adalah ke Tanjung Piai, iaitu tanah paling hujung di benua Asia. Inilah tanah besar paling hujung benua Asia yang menjadi ikonik negeri Johor lah. Jadi kita tengok apa yang ada kat Tanjung Piai ni. Dan benda tu kita explore apa yang patut, okay? Okay guys, kita akan menuju ke Kota Tinggi dan seterusnya ke Rompin, Endau. Okay guys, let's go. So itulah tadi keistimewaan Tanjung Piai, iaitu tanah penghujung yang paling hujung tanah besar di benua Asia ini. So itulah ikonik dia Tanjung Piai. Ada juga dia punya landmark Tanjung Piai tu kan. So sekarang settle Tanjung Piai, kita nak meneruskan perjalanan menghala ke Pantai Timur. Kita ikut balik jambatan Sungai Pulai ni. Kita lalulah, tengoklah view-view cantik di sepanjang perjalanan ni.
dari Kukup ni tadi, lalu jambatan, lepas tu kita lalu Lebuh Raya Pasir Gudang. And then lepas Lebuh Raya Pasir Gudang ni, kita berhentilah sekejap ya dekat Kota Tinggi Bypass Petronas. Ada yang nak isi minyak, ada yang nak buang air ataupun nak minum dulu ke. So kita berhentilah, kita take 15 minutes untuk rehat-rehat, meregang-regangkan otot sekejap. Okay guys, kita sambung ride lalu jalan Kota Tinggi Bypass. Dekat Kota Tinggi ni, okey, laluan dia ada laluan pekan sikit. Lepas tu kita masuk balik ke laluan yang macam hutan-hutan sikit. Lepas tu kita lalu jalan Kota Tinggi Mersing. Walaupun dah nampak sign Kota Tinggi Mersing ni, tapi Mersing jauh lagi. Jalan di sini untuk pengetahuan semua agak berselekor dan juga berbukit-bukit. Ada juga jalan yang beralun-alun. Jadi kepada newbie, berhati-hati. Kepada rider-rider senior, agak-agak sikit bila ride tu, jangan memecut suka hati. Ingatlah newbie yang dekat belakang ni. Macam saya pun newbie juga dalam MTB ni. So saya lah yang paling baru dan palinglah tak tahu apa-apa sangat untuk ride ni kan. Kita follow je lah dengan adanya marshal kita, Abang Zul. Luncur. Okay, now kita dah sampai Jalan Jemaluang Mersing. Sekarang kita masuk Pekan Mersing ataupun Bandar Mersing. Okay, last time saya sampai sini saya rasa 4-5 tahun lepas. Masa tu naik kereta, tapi kali ni saya datang ride. Cuaca hari ni baru lepas hujan, so jalan dia basah dan ada becak-becak. Tapi jalan okey lah, jalan raya dia okey, dalam keadaan yang baik. So kita tengok apa yang ada dekat Mersing ni. Baik, sekarang kita dah sampai Mersing. Kita nak pergi stop kejap lagi Pantai Papan. Okey, kalau untuk info kepada rider-rider, siapa yang singgah Mersing, banyak sebenarnya benda-benda yang kita boleh buat, boleh dapat kat Mersing ni. So, pantai tumpuan dia adalah Pantai Papan lah. Dekat sini juga ada perkampungan ataupun jati-jati nelayan. So, kalau datang awal pagi ke, InsyaAllah boleh dapat ikan-ikan ataupun hasil-hasil laut yang fresh daripada belah pantai timur di negeri Johor ni. Okay? So check it out. Sekarang kita tengok pesisir pantai Air Papan, pantai peranginan dekat Mersing ni memang cantik. Kalau tak hujan, kalau cuaca baik, pantai dia memang cantik. Boleh lepak-lepak, minum-minum dekat sini. Dengan air lautnya yang tenang dan warna kebiru-biruan. Ada sebahagian kawasan pula hijau. So memang cantik lah pantai Mersing ni, pantai Air Papan. Lepas tu kita nak teruskan perjalanan kita. Kalau kita ikut map ni, daripada Mersing kita luncur menuju ke Endau Rompin. Di Kuala Rompin ni kita nak berhenti nanti. So perjalanan tak adalah jauh sangat, lebih kurang 70 km lebih. Dan kami ambil masa 30 ke 40 minit lebih kurang. Kita dah pun sampai ke Bandar Endau Rompin. Okey, kalau dekat sini dia punya bandar ni kira macam, nampak macam pekan lah.
banyak shop lot dan commercial center, banyak juga tempat-tempat makan dekat sini. So kita orang pilih kedai sebelum jambatan ni sebab tengah hari panas. So kita orang cari makanan-makanan ataupun minuman yang menyegarkan. Nak kena ABC sas. Daripada mesin tadi, kita gerak terus saja lebih kurang 52 ke 55 km. Kita sampailah ke Endau Rompin ni. Okey, banyak sebenarnya. Ada lagi tempat-tempat menarik dekat Endau Rompin ni. Tapi semestinya lah antara tempat-tempat tumpuan kita orang adalah makanlah dulu. Kejap lagi kita nak perkena ABC. Kita tengok macam mana. Best katanya. Settle perkena ABC, ada yang perkena air sejuk. Bestnya tengah hari panas ni dapat perkena ABC air sejuk. Lepas tu makan pula tengah hari, makan mi kari, makan bagailah nasi ayam semua. Lepas tu mengantuk sebenarnya. Tapi kita tetap teruskan kita punya ride menuju ke destinasi penutup kita untuk episod kali ini. Okay guys, itu sahaja untuk episod MTE kali ini. Next episode kita akan bawakan kepada anda kawasan-kawasan yang lebih menarik lagi di sekitar pelosok tanah air ini. Kalau hari itu kita dah pusing bahagian selatan tanah air, kali ini kita nak pusing ke bahagian utara tanah air. Kita akan luncur dari Lembah Kelang menuju ke utara tanah air. Kat mana tempatnya? Kita bagilah video hint-hint sikit ya. Baik guys, My Touring Explorer dah pun sampai ke Rompin untuk kali ini dan kita dah sampai di Jalan Kuantan Endau. Dan untuk itu kita akan teruskan penjelajahan kita untuk episod akan datang. So check it out. Okay guys, jangan lupa follow MTE untuk next episode. Bye bye.